So you boleh beli warrants in advance. Okay, kalau you rasa that company tu akan keluarkan like positive report and you expect saham tu akan naik 3%, 5%, you boleh beli warrants at least 3 days before lah. Pernah sebelum ni kan kita ada Nvidia warrant, kita ada dekat market. kita ada Meta Facebook, masa tu dipanggil Facebook warrant, yang mana harga dia sangat murah, dalam RM1 ke bawah, tapi sedangkan mother stock dia harganya adalah $200 atau $300. Jadi sebenarnya Macquarie mereka ada financial engineering yang boleh memberi kita kelebihan sudah kita mendapat leverage yang banyak jika kita tahu macam mana kita uruskan risk management yang bagus. Kita kena ada matlamat. Daripada sekarang kita kena bina menggunakan democratic instrument ni. Right, maksudnya kita beli sikit warrant yang mungkin expire dalam 6 bulan ataupun kalau boleh setahun dan kita uruskan, kita diversify. Sebab apa? Technically kita boleh beli semua warrant-warrant ni pada serendah mungkin dalam kurang RM50. Boleh. Ini yang penting. Faham ke tak faham? Faham kan? Bila tak faham ni, yang kita kena ada ilmu ni. Bila bercakap dengan orang hebat seperti Datuk dan juga Afiq ni, baru kita jelas. Sebenarnya ada yang murah yang kita boleh beli. Ada yang 80 sen contohnya. Kan satu slot. Kita panggil apa? Unit, bukan? Unit, boleh panggil unit juga. Satu unit, tapi kita nak beli minimum satu lot. Macam tu. Minimum satu lot. Yeah. Dan itu jelas. Tapi Cik Afiq, kita nak faham hubungan warrant dan juga saham contohnya kan. Dan juga kita tahu orang selalu tengok chart. Ada tempoh waktu yang perlu kita tunggu. Kadang-kadang nak beli saham ni nak kena tunggu 2-3 tahun. Bila dah dapat untung baru boleh jual. Kadang-kadang orang tak faham isu-isu macam ni. Afiq. So basically yes, you tengok chart of the underlying itself, mother share tu, saham induk tu. Another thing that you kena consider is that there are few trading techniques lah, right? You boleh beli whenever there is a breakout ke ataupun kalau spesifik saham lah yang you rasa akan ada release earning report lah. Right, macam this week, next week ada quite saham yang akan Malaysia punya stock akan keluar earnings report, right? So you boleh beli warrants in advance. Okay, kalau you rasa that company tu akan keluarkan like positive report and you expect saham tu akan naik 3%, 5%, you boleh beli warrants at least 3 days before lah, right? You boleh test the market.